Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Pernahkah kita bertanya mengapa British membawa masuk pekerja-pekerjanya kononnya untuk membina ekonomi di Tanah Melayu, meningkatkan kualiti ekonomi di Tanah Melayu, mengembangkan ekonomi di Tanah Melayu. Mengapa tidak mengambil pekerja-pekerja lain daripada India dan juga negara China? Ada dua sebab mengapa British mengambil pekerja-pekerja daripada negara China dan juga India. Tujuan utama British mengambil pekerja-pekerja daripada China dan India ialah untuk memastikan bahawa tidak ada kekuatan lagi di dalam kalangan penduduk induk di Tanah Melayu. Dengan adanya pekerja-pekerja daripada China dan juga India, maka British dapat laksanakan strategi pecah dan perintah. Pekerja-pekerja British daripada China diletakkan di lumbung-lumbung bijih, manakala pekerja-pekerja British daripada India diletakkan di dalam kawasan ladang-ladang getah, manakala orang-orang Melayu diletakkan di kampung-kampung dan tidak dibenarkan melibatkan diri dalam membina ekonomi. Kalaupun negara ini tidak cukup pekerja atau buruh, mengapa tidak ambil pekerja-pekerja daripada negara-negara jiran yang berdekatan, yang boleh berbahasa Melayu, yang beragama Islam, yang mempunyai budaya yang hampir sama dengan penduduk negara ini? Mengapa mesti mengambil pekerja daripada China dan juga India? Sudah pasti kalau mengambil pekerja-pekerja daripada Indonesia yang boleh berbahasa Melayu, beragama Islam, maka kedudukan orang-orang Melayu di negara ini akan menjadi kuat dan padu dan boleh jadi bangun untuk memberontak dan menentang British. British mahukan orang-orang Melayu ketinggalan dalam bab ekonomi dan juga kemajuan hidup. Menurut rekod Hansard Parlimen England bertarikh 3 November 1908, British telah menyerahkan tanah-tanah di Tanah Melayu ini kepada pekerja-pekerja British daripada China dan India untuk memudahkan perniagaan dalam pelumbung perladangan, pelabuhan dan juga perdagangan. Manakala orang-orang Melayu dibiarkan di kampung-kampung tanpa bantuan daripada British. Lantas orang-orang Melayu ketinggalan dalam banyak perkara sehinggalah hari ini. Mereka ketinggalan dalam urusan ekonomi, dalam menguasai ekonomi dan juga bidang-bidang profesional. Berpuluh tahun rekod menunjukkan orang yang paling kaya di negara ini ialah merupakan cucu cicit kepada pekerja-pekerja British. Sebab kedua mengapa British mengambil pekerja daripada India dan juga China ialah untuk memastikan negara ini mempunyai penduduk pelbagai bangsa dan juga agama. Dan dengan sebab itu mereka mengemukakan satu undang-undang baru atau perlembagaan yang hari ini kita rujuk kepada Perlembagaan Persekutuan. Sebelum British sampai ke Melaka, Kerajaan Melaka telah mempunyai undang-undang sendiri, undang-undang Islam, kanun Islam. Begitu juga di Pahang dan juga di Terengganu. Tetapi apabila kemerdekaan diberikan, maka kita terpaksa menggunakan undang-undang atau perlembagaan yang dihasilkan oleh British. Jadi jelas, kita dapati bahawa British sengaja tidak mahu membawa masuk pekerja-pekerja daripada negara-negara sekitar dalam Asia Tenggara kerana mengelakkan daripada berlakunya kesepaduan, perpaduan, satu pembinaan kekuatan masyarakat Asia Tenggara untuk bangun, memberontak atau melawan British dan juga melawan Belanda. Maka digunakanlah strategi pecah dan perintah. Jadi dua sebab ini tidak disebut dalam buku sejarah. Dua sebab ini tidak dibincangkan secara khusus. Akhirnya penduduk di Tanah Melayu merasakan bahawa undang-undang British, bahawa perlembagaan persekutuan yang digubal oleh British itu bagus untuk negara kita. Jadi kita boleh simpulkan mereka datang ke Tanah Melayu, mengambil tanah, mengawal pemerintahan, memperkenalkan sistem residen dan kemudian mengemukakan perlembagaan mereka atau perlembagaan yang dibuat kononnya khas untuk Melayu. Maka kita diletakkan dalam satu acuan yang membentuk socio-psychological make-up kita, membentuk sikap dan juga cara kita berfikir. Dan hinggalah sekarang, kita tidak dapat melaksanakan peraturan yang pernah dijalankan satu masa dulu sebelum daripada British sampai ke Tanah Melayu. Fikir-fikirkan dan maklumkan kepada anak-anak muda yang mungkin tidak faham mengenai sejarah. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera.